Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad dini. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita akan sama-sama berdiskusi membincangkan satu topik, iaitu buku yang bertajuk Interaksi dengan Al-Quran. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, topik ini begitu penting dan bukanlah topik yang baru, kerana perbincangan sekitar tema berinteraksi dengan Al-Quran ini telah pun menjadi topik perbincangan yang disebarkan secara meluas sejak daripada zaman silam lagi. Telah banyak ulama dan juga para asatizah telah menulis, berdiskusi, berbincang dan berkongsi kepada kita tentang topik ataupun tema tentang interaksi kita dengan Al-Quran. Adapun begitu, kali ini kita akan melihat secara khusus beberapa poin yang telah pun dikemukakan di dalam buku Interaksi dengan Al-Quran ini, untuk sama-sama kita amati dan juga cuba untuk baiki hubungan kita dengan Al-Quran berdasarkan poin-poin yang telah pun dinyatakan, dikemukakan dalam buku ini. Sebagai permulaan, saya akan berkongsikan kepada semua beberapa sorotan daripada ayat Quran untuk kita sama-sama tekuni dan tengok ayat-ayat ini, kenapa sebenarnya topik ini sangat penting untuk kita sama-sama pelajari dan hadam. Semoga kita boleh amalkan selepas ini. Dalam satu ayat Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang kedua. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yudzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, mafhumnya ialah dan dialah wallazi ba'atha fil ummi, yang telah membangkitkan di dalam satu kaum yang ummi, iaitu kaum yang buta huruf, yang tidak boleh membaca, seorang rasul dari kalangan mereka, yang bertujuan rasul itu dibangkitkan ialah yatlu alaihim ayatihi, yang mana tugas rasul yang dibangkitkan kepada kaum berkenaan ialah pertama sekali yatlu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah SWT kepada mereka, wa yudzakkihim wa yu'allimuhumul kitab, mentazkiyah mereka ataupun mensucikan mereka dan juga mengajarkan mereka itu hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Di dalam ayat ini Allah SWT bercerita tentang kondisi umat masyarakat Arab yang berada di sekitar Nabi SAW sebelum Nabi itu diangkat menjadi seorang rasul, sebelum menerima wahyu. Jadi perkataan dhalalin mubin itu menjelaskan sifat mereka secara umumnya. Jadi kita boleh bayangkan bahawa Al-Quran memberi gambaran ataupun memberi gelaran bahawa mereka ini sebelum diberikan Islam berada dalam keadaan dhalalil mubin. Apakah yang dimaksudkan dengan dhalalil mubin? Dhalalil mubin itu secara bahasanya bermaksud mereka berada di dalam kesesatan yang nyata. Jadi ketika Nabi SAW diutuskan sebagai rasul, pada waktu itu masyarakat berada di dalam keadaan kesesatan yang nyata.